Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam. Sihat ke? Sihat? Okey, Alhamdulillah. hari ini kita akan belajar tentang sejarah dalam bidang, sekejap saya buka slide dulu. Okey, nampak slide ni? Nampak. Okey. Hari ini kita akan belajar tentang bab 2, sejarah bab 2, iaitu faktor-faktor nasionalisme. Okey, pada sebelum ni kita pernah belajar tentang maksud nasionalisme. Boleh kamu terangkan apa maksud nasionalisme menurut pandangan kamu sendiri? Ayat kamu sendiri. Boleh? Boleh. Okey, silakan. Mengikut pandangan saya, nasionalisme ni adalah satu perasaan cintakan negara dan juga dia ada juga perasaan sanggup berjuang untuk negara. Itu pendapat saya. Okey, betul. Dia ada satu point dia, ada pandangan-pandangan lain lah. Cintakan kepada negara. Itu point utama dia lah, nasionalisme. Okey, di sini hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor nasionalisme, iaitu apa yang menyebabkan nasionalisme itu marak seperti api. Okey. Kat sini kita ada 6 faktor. Pertama sekali adalah peranan agama, iaitu pada ketika itu apabila pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir yang terdedah kepada falsafah perjuangan gerakan Islah di Mesir seperti pembinaan Syed Jamal Ad-Din Afghani, Syekh Muhammad Abdul Ar-Rashid dan Rashid Rida kembali balik semula ke tanah Melayu dan menyebarkan agama yang telah mereka belajar di Mesir dan sebagainya. Dan kehadiran mereka ini telah menjadikan satu gerakan Islah. Islah ni pembaharuan dalam bahasa Arab, Islah pembaharuan yang menjuru umat Islam untuk berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar yang berpandukan kepada Al-Quran dan hadis. Kerana pada ketika itu walaupun kita ni beragama Islam, tetapi telah bercampur dengan hal-hal yang kesyirikan. Oleh sebab demikian gerakan ini dengan gerakan Islah pembaharuan yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah, iaitu peranan agama lah. Yang keduanya, peranan penulisan kreatif. Penulisan kreatif adalah satu penulisan yang mengumpulkan kisah penderitaan rakyat semasa dijajah dan dirakamkan melalui novel, cerpen atau puisi yang telah memberi impak serta menunjukkan semangat kepada rakyat. Okey. Jadinya walaupun kita ni banyak penulisan, ada buku, ada surat khabar, ada apa lagi? Ada ni lah, penulisan kreatif lebih kepada novel ataupun cerpen. Antara penulis yang terkenal pada ketika itu adalah Pak Sakor, Abdul Rahim Kajai, Harun Abdul Rashid. Pak Sakor ni adalah nama gelaran dia. Nama betulnya ialah Ishaq bin Haji Yaakob. Ishaq bin Haji Muhammad seingat saya. Dia merupakan, Pak Sakor ni merupakan antara orang-orang daripada Kesatuan Melayu Muda KMM. Selain daripada Ibrahim Haji Yaakob, Mustafa Husin, dia adalah antara orang-orangnya. Okey, Pak Sakor ni antara penulisan yang terkenal ialah Putera Guna Tahan. Dan kedua adalah Anak Mak Lela Gila. Okey. Manakala Abdul Rahim Kajai ni pula, dia merupakan orang surat khabar. Orang ni lah penulisan surat khabar. Yang bergiat aktif pada awal mula nasionalisme dan seterusnya lah. Okey, faktor yang ketiga adalah media cetak. Media cetak ini berperanan sebagai penyalur maklumat atau penyebar berita. Kalau sekarang, apakah penyebar maklumat yang utama, Nabil? Apakah penyumbang maklumat paling utama? Yes. Internet. Internet, ya betul. Internet. Menggunakan alat apa, Nabil? Menggunakan telefon, laptop, gadget-gadget sedemikian. Okey, betul. Itu pada zaman sekarang. Betul. Apa yang zaman dahulu? Dalam zaman dahulu kita akan gunakan surat khabar. Yes. Contohnya. Ini contoh-contoh dia surat khabar. Jawi Peranakan, Watan Malaya, Al-Imam, Neraca, Pengasuh, Fajar Sarawak dan banyak lagi. Okey, daripada buku-buku tu, media cetak merupakan satu penyalur maklumat yang paling hot lah orang kata ketika itu.
Macam sekarang handphone kan yang paling dicari-cari. Okey, media cetak. Yang keempat adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan sebenarnya yang pertama sudah muncul, iaitu sistem yang berteraskan kepada agama. Seperti yang kita bincangkan tadi, sistem yang berteraskan pendidikan agama, iaitu seperti tadi yang belajar di luar negara, tapi di dalam konsep bidang agama. Di sini pun ada juga, iaitu sistem yang berdasarkan kepada pondok ataupun belajar di masjid. Itu yang pertama. Yang keduanya, selepas kehadiran British, mereka telah memperkenalkan satu sistem lagi, sistem pendidikan barat, iaitu antaranya lah Raffles Institution di Singapura, antara institusi sistem pendidikan. Lepas tu daripada permintaan yang tinggi daripada raja-raja untuk menubuhkan sistem pendidikan Melayu, maka tertubuhlah dua buah institusi yang paling gemar melahirkan tokoh-tokoh nasionalisme. Yang pertama ialah Maktab Melayu Kuala Kangsar, yang kedua adalah Maktab Perguruan Sultan Idris ataupun SITC. Okey, SITC pada masa kini apa nama dia? UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Benar, betul. Okey, daripada tiga buah sistem pendidikan ini, dia telah melahirkan ramai tokoh-tokoh nasionalisme di tanah Melayu. Seperti contohnya di sistem pendidikan berteraskan agama, kita ada Ustaz Abu Bakar daripada pondok apa nama dia, saya tak lupa lah. Sekejap ya, saya tengok balik yang tu. Pondok Syarif Gunung Semanggul, yang sistem pendidikan berteraskan agama. Yang kedua, sistem pendidikan barat siapa? Antaranya adalah Muhammad Yunus Abdullah, saya ingat saya. Muhammad Yunus Abdullah ni adalah orang KMS, Kesatuan Melayu Singapura. Beliau telah menubuhkan satu pertubuhan pertama yang hampir bersifat kepada politik. Nanti kita akan bincang seterusnya di bidang lain. Okey, yang ketiga, sistem pendidikan Melayu melahirkan siapa? Antaranya adalah Ibrahim Haji Yaakob, SITC. Yang keduanya, seingat saya, Ishak bin Haji Muhammad Pasakor daripada Maktab Melayu Pulau Kangsar. Beliau merupakan seorang orang lawyer, seingat saya, seorang lawyer, tapi dia telah bertukar menjadi penulis. Okey, itu sistem pendidikan. Dengan perubahan sistem pendidikan, dia telah mencorakkan lagi kita punya nasionalisme, semangat cinta tanah air. Yang keempatlah kemunculan golongan intelektual. Daripada tadi, dengan bertambahnya sistem pendidikan, maka muncullah satu golongan baru, golongan intelektual. Yang sebut tadi, agamawan, pendidikan Melayu, ada yang tersilap sikit, pendidikan Inggeris, Muhammad Yunus Abdullah, antara golongan yang baru, golongan elit yang baru. Yang keenam adalah pengaruh luar dan serantau. Okey, selain daripada kebangkitan dalaman, iaitu daripada segi faktor penyelesaian kreatif, apa lagi? Media cetak, sistem pendidikan, kemunculan golongan intelektual. Yes. Daripada itu semua dalaman kita. Manakala pengaruh luar adalah adanya kebangkitan pan-Islamism di Empayar Uthmaniyah ketika itu, yang menyediakan umat Islam. Yang kedua adalah pengaruh gerakan Islah di Mesir, menggesa pembaharuan yang progresif. Manakala dan selanjutnya Jepun muncul sebagai kuasa besar dunia yang menewaskan Rusia, yang membuka mata masyarakat untuk perjuangan nasib mereka, iaitu perang Rusia Jepun lah. So gerakan revolusi Cina yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen, yang menewaskan kerajaan Manchuria dan tumbuhkan Republik Cina.
Lepas tu perjuangan Muhammad Gandhi di India menentang tanpa kekerasan dan sebagainya. Banyak-banyak banyak pengaruh luar yang pada kita tu berlaku dalam masa yang sama dalam konteks nasionalisme. Bukan sahaja daripada kita sendiri tapi daripada kita selari dengan pengaruh dengan keadaan luar negara, gerakan-gerakan nasionalisme. Okey, itu antara 6 faktor nasionalisme, pertumbuhan nasionalisme di tanah Melayu pada ketika itu, ataupun kita lebih suka menyebutkan sebagai Malaysia. Begitulah, termasuk di Singapura lah. Okey, faham ke tu? Ada 6 perkara tu. Ya. Okey, sekarang walaupun ni agak laju sebab kita sekarang ni membuat kelas tambahan untuk menambahkan apa yang kita kurang. Seperti mana ni kelas pada sebelum ini masuk nasionalisme dan sebagainya. Okey, jadi sekarang ni saya telah meletakkan satu link di dalam messenger message Google Meet ni. Ya, saya dapat sudah. Okey, boleh ke Nabil membukanya dan menjawab soalan kuis tersebut? Okey, saya dah masuk sudah. Okey. Sekejap, saya tengok dulu. Okey. Kamu dah masuk dalam kuis saya? Ya, sudah masuk sudah. Sudah, okey. Saya start ya. Boleh, Kami boleh. ada 10 soalan. Kamu just pilih je apa jawapan dia. Senang je tu. Okey. Okey, sudah. Kita semua. Itu semua tu. Terima kasih. Ada sebenarnya untuk soalan-soalan tricky ni tu, tapi aku saya dapat jawabnya. Okey. Apa pandangan kamu tentang soalan tu, ada yang susah ke? Soalan yang susah bagi saya tak ada yang susah sebab nota-nota semua ada saya simpan ni. Jadi saya mana yang tak faham tu saya tengok nota ni. Tak apa. Dari sinilah. Okey. Sedikit recap lah ya. Kita ulang balik yang ni sebelum kita habiskan kelas kita. Ada soalan tambahan lah. Ada berapa faktor nasionalisme? Dan Faktor sebutkan nasionalisme ada berapa? Ada berapa faktor nasionalisme dan sebutkan kesemuanya. Kita ada, saya sebutlah satu-satu. Yang pertama kita ada peranan agama. Okey. Yang kedua kita ada penulisan kreatif. Okey.
Yang ketiga ada media cetak. Hmm. Yang keempat sistem pendidikan. Hmm. Kelima kemunculan golongan intelektual. Hmm. Dan keenam pengaruh luar dan serantau. Okey, betul. Ada 6 perkara betul lah. Maknanya objektif pembelajaran ini kamu tahu lah, dah kamu faham lah ya, insya-Allah. Okey. Okey, Betul. kalau begitu itu saja daripada saya untuk pelajaran hari ini. Semoga pelajaran ini dapat membantu kamu di masa-masa akan datang lah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.